Sebenarnya di negeri Selangor kita telah membuka pelaburan ataupun menyediakan pelaburan yang sudah masuk daripada Cherry bernilai 2 bilion ringgit Malaysia. By mid of this year, tidak lama lagi, sebenarnya ada satu lagi pengeluar kereta elektrik EV yang akan membuka kenderaan ataupun membuka kilang mereka di Hulu Bernam ataupun di Hulu Senaru. Dan ini akan menambah kapasiti dan juga tawaran kereta-kereta EV, dan saya percaya tak perlu 5 tahun, by 3 years daripada sekarang, kita akan dapat lihat kenderaan-kenderaan EV akan memenuhi, kalau tidak lebih pun, at least 50-50 di atas jalan dengan perkembangan yang sangat sihat. Namun begitu, saya percaya bagi pihak kerajaan negeri kita kena menyediakan ekosistem. Sebab itu antara yang kita siapkan, laporan daripada Exco saya baru-baru ini, Selangor merupakan antara negeri yang menyediakan charger yang sangat banyak ataupun yang jumlah yang terbesar di seluruh Malaysia. Selain daripada demand yang telah dipenuhi, tetapi juga diikuti dengan keperluan-keperluan untuk maintain ataupun untuk menjaganya, dan sampai ke satu tahap nanti how we dispose ataupun kita menguraikan seperti bateri pada masa-masa yang tertentu. Mungkin dalam tempoh 5 tahun daripada sekarang atau 7 tahun daripada sekarang, our disposal ecosystem harus bersedia untuk dispose, recycle bateri dan juga kelengkapan lain. Saudara dan tuan-tuan sekalian, sebab itu saya hadir pada hari ini, kerana walaupun saya sebut ia bukanlah majlis yang dihadiri dengan begitu ramai, tetapi saya percaya ini adalah satu pelengkap kepada transisi kehidupan yang diperlukan di Malaysia dan juga di Klang Valley ataupun di Lebah Kelang. Dan dengan persediaan ataupun kelengkapan yang dibuatkan ataupun disiapkan oleh Autotronics, saya percaya kita akan mengubah cara hidup kita dengan penggunaan sumber tenaga yang lebih efisien sebagaimana keperluan sekarang, dan kita dapat menguruskan subsidi kita dengan lebih baik, dan dalam pada masa yang sama kita menyediakan kehidupan rakyat yang lebih teratur dan lebih tersusun.